Assalamualaikum, welcome back dalam repair je. Okay, hari ni ada satu Senta. Senta ni dalam keadaan ada VSC light on. Kita boleh bawa macam biasa. Dia punya power door tak function. Dia punya alarm, remote control unit pun kita tekan lock unlock tak function. Power door kanan kiri tak function. Button lock unlock ni pun tak function. Okay, untuk power window boleh jalan. So kita on dulu. Kita on power window. Okay, hidup, tak ada masalah. Untuk power window, dia lebih kepada power door, VSC, side mirror semua function. Pintu belakang, power door untuk back door pun tak function. Port dia, ABS ada, BCM ada, rear left door, rear right door. Okey, alhamdulillah. Toyota Senta datang, pintu tak boleh buka, alarm tak boleh function. Lepas tu dekat meter dah ada lambang VSC. Punca dia daripada ECUB nombor 1. ECUB nombor 1 kat sini. Ni dia ECUB nombor 1. So contoh dia punya isu dia. Kalau jadi, dia jadi macam ni. Macam tadi yang video first tu. Terus sekarang lepas kita check, use open circuit. So settle, alhamdulillah. So lock unlock dah boleh pakai. Alarm boleh function. Sebelum ni power door semua tak boleh pakai. So sekarang power door boleh buka. Okay, boleh buka. Settle, alhamdulillah. Dengan dia punya VSC light pun dah tak menyala dah. Alhamdulillah. So walau apa pun masalah, back to basic, check yang paling simple dulu sebelum pergi kepada yang paling advance check tu. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Senta time.